acara sambutan bertuah seterusnya kepada Abang Tanja. Okay, take a break. Okey, kita teruskan dengan acara untuk acara sambutan bertuah. Dayang-dayang dah boleh berada di hadapan pentas beta. Kata nak klasik. Kalau klasik kita gunakan halus apa, suasana mood raja, boleh istana okey. Yang lain boleh santap. Betul, makan jangan beradu. Itu sebab sini ramai cikgu. Cikgu Ami, mana cikgu Ami? Guru saya. Ajar saya bahasa istana cikgu saya tu. Kita jumpa kat sini. Baik. Okey. Dah halang-halang kita sebut nama cikgu Ami. Okey, kita jemput untuk menyampaikan hadiah sini. Dengan cantik, dengan baju sanggul lintang dia, dengan songket. Saya rasa songket ni bukan songket tendunan mahal ni. Okey, baik, lambat tanggal kasutnya. Okey, nombor 44. 44. Nombor 4, ya, nombor 44. Gambar. Sekejap kan Okey. Okey, nombor seterusnya nombor 56. 56. Ada 56. Ada. Ada. Dah main glamour tak glamour pula dia. Baik, nombor seterusnya 28. 28. 28. Dia mentang-mentang ke plekat lambat, dia cuba ke proton. Cuba kereta ke motor ke belum sebut nombor habis dah diangkat tangan dulu. Gitu. Mentang-mentang dapat plekat gitu, dia buat kita. Baik. Ini plekat gajah banyak tu ni. Bukan senang gajah nak masuk dalam tu. Terima kasih buat Tania. Nanti jejak kasih kat belakang kat sini not a lot tu jejak kasih. Dah pencet baru jumpa kan. Itulah kehebatannya majlis macam ni kan. Okey, baik, seterusnya nombor 33. Okey, nombor 33 Cikgu Jamaluddin. Cikgu Jamaluddin. Oh, cikgu. Ramai peminat lah cikgu. Tapi sayang semua bina orang cikgu. 33. Baik. Pada waktu dah usia macam tu saya nampak seri dia masih ada lagi. Belum tahap seram lagi. Seri masih ada lagi. Okey. Cikgu duduk mana cikgu? Oh, desa makmur. Okey, baik. Salam perkenalan cikgu. Okey. Baik. Seterusnya. Apa lagi? Kau mulut nampak tau, dari kamera nampak tau mulut mengumpat ke mengata ke, nampak tau. Dia diam kita tengah kerja diam. Baiklah. Seterusnya nombor 25 iaitu
25, siapakah gerangan dia? Ha? 25 ni? Saya kena scam ni. Ada 25? Ada. Tapi kat sini tak ada nombor 25 dia. Tak apa, ambil lah nombor dah dipanggil. Okey, betul. Betul. Dia nombor 2 kita senang ingat. Kalau nombor ekor susah. Okey, jangan bagi sampai 4 nombor. Baik. Ada lagi? Okey, satu lagi Satu lagi. Yang pegang hadiah tak dapat lagi tahun depan. Nak yang besar? Jangan. Baik. Nombor 37 Encik Aziz Ismail. Encik Aziz. Dapat jam tangan ni. Mandai aku cakap jam tangan. Okey, terima kasih. Okey, yang mana AJK boleh bantu saya. AJK tolong agih-agihkan kek ni. Kesian kek ni. Nanti kamu semua balik, tinggal saya nak makan, saya seorang je kenyang manis. Tolong agih-agihkan. Saya tak sanggup nak makan. Tolong agihkan. Sampaikan hajat yang mana yang taja ni. Ada lagi apa tu hadiahnya? Cabut lagi. Okey, kita sampai. Okey, kita silakan Kak Ni untuk menyampaikan hadiah seterusnya. Dan di mana pun ada dayang beta, di manakah kamu berada? Ai cepat dayang-dayangku, jangan derhaka kepada beta. Ya Dinda. Sedih apakah itu Dinda? Baiklah. Okey, nombor seterusnya kita seringkat ni untuk menyampaikan hadiah. Baik, nombor 41 iaitu isteri Encik Aminuddin Nasuha. Betul-betul nama dia letaknya isteri. Situ. Memang dah bersuami. Siapa dia isteri? Isteri Encik Aminuddin Nasuha daripada Brunei. Alhamdulillah. 41 kan? Okey, betul. Okey, bagi saya. Terima kasih. Sekejap ya, saya berikan gambar. Bintanglah itu. Okey. Kita nampak. Okey. Okey. Baik, seterusnya nombor 36 iaitu Puan Noria Saihat. Puan Noria Sahlat. Okey, gaya ke kewak kak dapat kamera tu? Okey. Sama. Seterusnya ada lagi ke nombor? Nombor 22 iaitu tiada nama di sini. 22 siapa? Okey, Cik, silakan. Baik. Nombor 22. Seterusnya
Nombor 19. Nombor 19 Puan Noria binti Muhammad Nur daripada Kuala Lumpur. Masing-masing dah berhijrah ya. Okay. Alright. Nombor 30. Okay. Nombor 30 iaitu Puan Roslinah binti Muhammad Dom. Alhamdulillah. Oh ni memang tak semua yang dapat Okey, mana tahu ada lebih. Alright. Ada lagi? Okey. Kita nak teruskan lagi. Dayang. Bagaimana atau cara kita seterusnya? Okey, terima kasih Abang Tanjak kerana beri kerjasama kepada kita pada hari ini. Okey, seterusnya kita ada satu acara nombor tersembunyi. Kita serahkan kepada Puan Sharifah. Sharifah Arfah, teruskan. Sekarang kita ada buat satu acara. Ada nombor tersembunyi di bawah kerusi atau di atas meja. Carilah sekarang ya. Kertas dia warna hijau. Warna hijau. Okey. Berapa nombor? Pegang kejap Sharifah Arfah, berapa nombor yang telah disediakan? 11. 11. Okey, keluar beratur dulu. Keluar beratur. 11. Yang dapat 11 keluar dulu beratur. Di sini 11 orang yang dapat. Ada tak bawah kerusi? Bawah kerusi dekat bunga, nombor warna hijau. Tisu, carilah kertas hijau. Ada 11 nombor tersembunyi di bawah kedudukan anda. Kedudukan ke yang anda duduk? Belakang apa? Rebin. Belakang rebin? Belakang rebin pun ada. Belakang rebin. Cari. Ada 7 lagi nombor. Ada 7 lagi. Ada 7 lagi nombor. Ini baru 4. Dapat. Okey. Dapat beratur sini. Beratur. Belakang Epin. Kursi tempat duduk. Kursi. Nangon tengok kat bawah kursi. Korang dah tengok tak bawah kursi? Itu. Maon, dah tengok belum bawah kursi? Tak ada Dekat mana lagi ada? 2, 4, 5, 6. Wan dapat 2, 4, 6. Ada 5 lagi. 2, 4, 6. Ada 5 lagi. Ada lagi 5 lagi. Rin dapat? Okey. Dah berapa dapat? 2, 4, 6, 7. Pak Hajar di sini dulu. Ada? Meja ni?
Okey, bangun. Oh, betul kau hari ni 11. Meja cikgu, ada tak meja cikgu? Cikgu cari kat celah-celah, mana-mana celah tak ada cikgu. Abang Usop, celah-celah. Celah-celah pun tak ada. Kokok jatuh kat bawah ada tak? 2, 4. Berapa dah? 2, 4, 6, 7. 7, 8, 9. Ada 2 lagi. 2 lagi. Sian saya duduk depan ni tak dapat apa-apa lagi. 2 lagi. Cari 2 lagi. Ya, Zainal ada? Zainal, saya rasa Zainal tak payah carilah. Zaman suami isteri dah dapat. Kasihlah peluang untuk orang lain. Abang Usop dapat. Okey, Abang Usop dapat. Dah berapa orang? Okey, dah berapa orang? Ajar. Zainab tadi jadi berapa? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Satu lagi. Satu lagi. Betty? Tak ada Betty. Satu lagi. Dia semua 11. Okey, tak ada lah apa. Dekat kursi urus setia tu tak ada Sian urus setia duduk jauh tak dapat dia. Dah jumpa 11. Okey, siapa nak sampaikan hadiah ni? Okey, Alim, sampaikan hadiah. Ajis. Ajis. Alim 5, Ajis 5, 10. Bagi hadiah aja Jis, nanti masuk dalam TV Jis. Okey. Siapa nombor 1? Nombor 1 siapa nombor 1? Oh, Nyak nombor 1. Sana. Ambil gambar, seorang ambil gambar. Siapa? Seorang ambil gambar. Siapa nak ambilkan gambar? Norma, Puan Norma, tolong ambilkan gambar. Puan Norma, tak payah cari nombor lagi, semua dah dapat Puan Norma. Tolong ambilkan tolong ambilkan gambar Puan Norma. Nombor semua dah dapat dah. Sekejap. Kita kasih peluang lah. Peluang admin, kita kasih peluang pada dia. Okey. Kamera Norma. Ajis. Siapa nombor 3 kan? Batu jadi chef. Kasih Jai. Okey. Itu macam botol susu ke batu peluk ke apa lah tu Okey, nombor 1. Nombor tak nampak. Nombor. Itu, yes. Nombor 1. Okey, siapa 3? Nombor 2, siapa nombor 2? Jauh sikit. Ajis, jauh sikit nombor 2 tu. Okey, nombor 3. 3 standby. Nombor 3, siapa nombor 3? Nombor 3 siapa? Nombor 3. 8. Siapa nombor 3? Tak dulu. Okey. Tukar. Okey, tukar Jai. Tukar. Nombor apa? Nombor